something. Tak pasti 9 berapa. Kita orang baru balik daripada breakfast. Tadi kita orang breakfast kat bawah, kan? This is the clip. So I'm having breakfast at the last day. Ada omelette, sausage, baked beans, steamed potato, vadai, kuih, and ibu harga nasi lemak and rendang ayam with mi. Orange. Okay, dan breakfast kita nak balik atas, nak mandi, nak pack semua, final pack, and then pukul 12 baru kita check out sebab kita nak naik train daripada LRT PWTC nak pergi TBS, and then TBS kita nak kena naik KTM pukul naik KTM pukul 1 suku. Macam tu. So tengoklah macam mana sekarang, kan? Okay, ready to check out. Okay, so kita nak tunggu lift. So sad, we're going home. Happy? Dah nak balik dah. Berapa continuation of day 4. Now kita on the way nak pergi ke Jeram, kan? Sekarang panas ni, kita pergi mandi Jeram. Sebab hari tu tak dapat mandi pool, so kita mandi Jeram. Thank you. Kita dah sampai, kan? Bang. Okey. Ni ingat. Kursi tu. Kursi. Mak kursi ingat kan. Oh, ada ni. Kursi apa? So say hi to the YouTube. Ni kursi rehat. Apa dia?
Masu. Ini bukan gambar ni Masu, ni YouTube. Alah, hai. Masu masak apa? Kita buatlah berbola goreng. Membola goreng, sosis goreng. Kita dekat campsite. Sebelum tu kita nak breakfast dulu. Besar-besar ayam dia. Ini? Oh, tolong jangan rakam saya. Oh, si ayam. Nasi ayam, nasi lemak, ayam goreng, membola goreng, bihun, nasi lemak kacang. Nasi lemak kacang. Nasi lemak kacang. Kacang. Telur. Ibu makan apa? Mana long dia bersih ke bekas tu. Ayah. Tahu tak kasi makan. Kita Minyak. masak macam ni. Ni beli plastik satu masuk. Cetak. Resort Sugih tu. Ini video. Ada kat sana depan ni. Ni ninja mana Umi ambil ni? Ninja Turtle. Dia yang bersalah kan? Semua salah dia. Semua salah dia. Makan. Ya Allah, dah sampai dah. Okay guys, that's it for my video. Okay, daripada trip kita ke KL. Daripada trip kita pergi KL, pesta buku, having fun. Kadang-kadang kita nak healing ni, kita tak perlukan something yang mahal, but something yang buat kita rasa tenang. Kan? Such as kita pergi KL and having fun dengan pesta buku. Kan? Finding something that we want. Kan, buku yang boleh support kita punya mental, emotional, kan. Cari novel yang boleh buatkan kita ketawa, kan, yang boleh bantu kita untuk hilangkan stres. And then good food juga bantu kita untuk hilangkan stres. Okay, so after kita balik daripada KL and then we go for
another place trip. Okay, kita pergi Jeram. It was unexpected kan. So sebelum I close the vlog, I decided to put the Jeram vlog sekali. So Jeram vlog, we did nothing much, so I just recorded macam tu je, tak ada banyak vlog pun sebab I enjoying myself, healing and therapy, and something fun was happened there. I tripped and fell down on my so dia macam a bit clumsy of me, sakit, but it's fine. So kita orang pergi Jeram, dekat je, tak jauh sangat pun, like 15 minute to 20 minute drive something. And then dekat Jeram tu kita orang makan, bawa bekal, bawa nasi lemak kan, ada maksu, ada bawa ayam goreng, sosis goreng, berbola goreng. So after kita orang having fun dekat bawah and celup-celup badan sikit dekat Jeram bawah tu, kat sungai yang bawah tu yang tak dalam tu, and then we decided to hike. So kita orang pergi hiking dekat Jeram atas. It takes 15 to 20 minutes walk. Okay, kalau jenis yang macam you tak larat nak hike laju, just go for slow hike. But jangan lupa bawa air, takut korang dehydrated masa hiking. So kita hike dalam 15 ke 20 minit macam tu, and kita dapat a beautiful scenery, air terjun kan, kawasan mandi yang agak dalam sikit. But be careful, kalau korang tak reti berenang, jangan berenang dekat tempat yang dalam, okay? And then kita orang kat atas tu agak dalam sejam lebih, dekat 2 jam something like that. And then we went down turun balik. Okay, lepas kita orang dah turun, it takes like amazingly, korang nak naik tu takes 15 minutes to 20 minutes, but nak turun tu it just takes like 10 to 15 minutes je guys. Sebab apa? Turun kan kita just like turun kan, naik kan macam kita kena naik step lama kan. And then after that kita orang balik rumah, and at night we decided to go to eat with my cousin. So I guess that's the end for my vlog. Okay, don't forget to like, subscribe and comment down below. Okay, kalau korang suka lagi vlog macam ni, yang chill macam ni, okay, please comment and subscribe me. Okay, bye, see you guys next time insyaAllah.